So start daripada tu saya dah mula pelik. Kenapa pula saya sebagai seller, kenapa saya pula yang kena bayar? Sedangkan dia ialah buyer. Supposedly buyer yang bayar kat seller. Nama saya Zaidi. Saya seorang pelajar di sebuah universiti di Kuala Lumpur. Saya berumur 25 tahun. Jumlah kerugian yang saya tanggung masa saya kena scam lebih kurang RM1,000. Okay, jadi sebagai seorang pelajar, saya ambil inisiatif untuk jual barang online. So, saya sangat minat dengan kasut. Jadi, apa saya buat ialah saya jual barang dekat Carousell menggunakan satu aplikasi yang namanya ialah Carousell. So, Carousell ni ialah di mana kami boleh jual beli apabila orang boleh offer kita ataupun orang boleh chat kita, and then kalau kita setuju, dan kita boleh deal through that daripada aplikasi tersebut lah. Jadinya macam saya mention tadi, most of the time saya memang akan jual kasut sebab itu my passion lah, dan it's something yang senang untuk dijual. Jadi masa tu saya ada jual satu kasut, nama dia kasut dia Adidas Yeezy. So market untuk harga kasut tu lebih kurang RM1,000, RM700 ke RM1,000 macam tu. Jadi saya letakkan harga RM1,000 lah memang untuk market price kasut tu. Jadi bila saya letak listing saya dekat dalam Carousell tu, ada orang yang chat. So bila orang start chat, dia mula tanya pasal detail kasut, dia tanya apa condition kasut, ada kotak ke tak, and then dah pernah pakai ke, and then ada receipt ke, bla 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 lah untuk detail kasut. Jadi kita sebagai seller yang kita nak buat untung apa semua, jadi kita memang tak nak customer lari. Jadi bila kita tak nak customer lari, what we did is that kita jawab betul-betul, kita all out lah, sebab kita expect that dia sangat berminat dengan kita punya barang. So bila kita dah sembang-sembang, and then tiba-tiba dia cakap dia is not a Malaysian. He said that dia dekat Singapore. Jadi when dia dekat Singapore, me as a student and also baru start that kind of like small business, saya sangat excited sebab why not, kita dapat customer daripada Singapore for the first time. And then tanpa hesitation, kita pun try to deal. And then dia tak ada nego ke apa, dia terus macam okay, the price is 1,000 kan? Yes, okay. Kalau macam tu, just give me your phone number. So dia buat kita pun, sebabkan kita nak kejar customer tu, kita pun bagilah phone number. So bila kita bagi phone number, dia call kita. Dia kata, okay, saya berminat nak beli kasut ni dan sebagainya, boleh ke nak tolong provide email sebab untuk payment dan sebagainya. Jadi kita student, apa yang kita tahu ialah yang penting duit tu masuk. Jadi bila kita bagi email, dan dalam 10-15 minit lepas tu kita dapat email. Bila kita dapat email tu memang nampak real. So email tu dia cakap yang dia dah bayar tapi dia menggunakan international bank. I couldn't recall lah what is the name, but dia gunakan international bank. So bila dia guna international bank, tapi the amount yang dia bayar ialah RM2,000. So I pun pelik, kenapa the amount is RM2,000? Kenapa not RM1,000? Because the price of the shoe is RM1,000. And then dia pun macam, then dia call. Bila dia call, kita jadi lebih yakin tau, sebab kita boleh bercakap dengan dia. And then kita call, dia cakap, oh, ini policy the bank. So the bank kata tak boleh simply paling rendah minimum untuk bayar other parties is about RM2,000. Jadi nak tak nak dia kena bank, dia kena bayar RM200. Jadi bila dia cakap macam tu, kita pun percaya. Jadi kita pun percaya, jadi apa kita buat ialah, oh kalau macam tu, jadi lebih lah duit tu. Sebab kan kita dah nampak email tu nampak begitu formal. Email tu nampak memang ada transaction, ada details dan sebagainya. Jadi kita pun yakin dengan email tu. Jadi bila kita dah yakin dengan email tu, kita pun, okay, kita proceed. So what I did was, saya cakap dengan dia, macam mana kita nak settle ni? Dan dia kata, you have to pay me RM1,000 lah, sebab dia bayar kita lebih, dia bayar saya lebih. Jadi apa saya buat ialah saya minta account number dan sebagainya, dan saya terus bank in RM1,000 macam tu.
Okay, first of all ialah dia call kita. So bila dia call kita tu, dia siap explain lagi pasal email tu. So kiranya dua penguat ni ialah, first ialah dia hantar email dulu, lepas dia hantar email, lepas tu dia call kita. Jadi dia guide through one by one dekat dalam email tu. Contohnya apa kena buat, apa yang tengah berlaku sekarang, kenapa lebih, dia bagi tahu polisi dan sebagainya. So kita jadi macam, oh, kita akan dapat duit juga nanti kan. Jadi kita bayar je lah dia 1,000 sebab dia dah bayar kita 2,000. So sooner or later duit tu akan masuk ke kita. One more thing is that, okay, lepas dah habis tu, so I proceed with the cerita dulu. So bila I dah bayar RM1,000 tu, tiba-tiba dia cakap, saya dah bayar ni RM1,000, kita dah bagi kan. And then tiba-tiba dia call kita balik. Dia kata, alamak, bank still tak boleh release the money. Dia cakap, you need to pay another 2,000. Dia cakap macam tu. And then I was so panic because I just lost RM1,000. So I sangat panic. So what I did is I terus jumpa my parents and I cakap, can I borrow your money for 2,000? And then my parents cakap tak boleh. They just strictly macam tak boleh. Tapi what I did, I call him. I macam tak boleh lah benda belagai. Can I pay you? Because on that time I only have like 500 ke macam tu. And then I was planning to pay. Dia duk call kita, dia call white message, and then dia cakap, oh sekarang duit dia pula stuck dekat dalam tu sebab kan kita tak bayar lagi, so duit dia jadi stuck. So dia nak blame kita macam tu, dia nak blame saya lah sebab saya tak bank in lagi, macam tu. Alright, so bila saya sedar saya kena scam is bila dia minta lagi duit. Bila dia minta lagi duit, kita pun dah kenapa dia minta lagi duit? Kenapa bank tak boleh nak call? Dan ni bank apa sebenarnya? So start daripada tu saya dah mula pelik. Kenapa pula saya sebagai seller, kenapa saya pula yang kena bayar? Sedangkan dia ialah buyer. Supposedly buyer yang bayar kat seller. Jadi itulah titik di mana saya perasan bahawa aku kena scam ke ni? Kat mana duit tu? Kita try call dia angkat, tapi dia cakap, oh bank kata duit stuck. Kenapa pula bank sampai ada policy that we need to add on duit macam tu? So of course as a student, duit tu banyak. RM1,000 tu is not a small amount. Jadi terpaksalah berjimat cermat. And then one more thing, lagi satu ialah dibagi kesan ialah my kepercayaan kepada seller lain. So since kita buat business online, kita tak nampak siapa yang kita deal. Jadi lepas daripada tu, apa saya make sure ialah saya tak sewenang-wenangnya lah kita contact ataupun sesiapa yang dia kata international bank lah ataupun dia kata ada self courier akan ambil dan sebagainya. Jadi daripada situ, pertama sekali ialah kehilangan duit tu pasti. Yang kedua ialah efek jadi trauma sebab kita nak jual online tapi kita expose to expose to scammer ataupun ada possibility kena scam. Pernah dengar 997, tapi masa saya kena scam tu, masa saya student tu, memang tak ada lagi wujud di this line. Okay, pertama sekali ialah jangan percaya orang sangat. Jangan terlalu percaya kat orang walaupun kita sebagai penjual, kita sebagai seller, kita tak boleh percaya 100% kita punya pembeli, buyer. Sebab apa? Kita tak tahu apa dia orang punya motif. It could be memang jujur. Kalau kita bernasib baik, kita jumpa pembeli yang jujur. Tapi kalau kita tak bernasib baik macam saya dapat pembeli yang memang niat nak menipu, which is scammer lah, dan menyebabkan saya hilang. And then yang kedua ialah jangan simply ataupun sesuka hati share nombor phone kita dengan orang, dan email juga. So ini email dan nombor phone kita boleh consider ataupun kita boleh nampak dia lebih formal. Jadi sebab itulah bila saya dapat email dan bila saya dapat call, saya rasa benda ni sangat betul dan saya rasa takut. Dan kalau boleh, jangan simply ataupun jangan sesuka hati share email kita dengan orang yang kita tak kenal. Dan yang ketiga ialah make sure if you ever feel that you are being scammed, terus contact 997.